program makan jimat dan sihat hari ke-9. Makanan hari ini disponsor oleh kakak saudara, kakak ipar Kere. Masih Kak. Masih Kak. Masih Kak. Masih Kak sponsor kami makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni semua masuk. Kali ni semua masuk betul tak? Janganlah masa seorang ni. Kita masa sama. Sama. Bismillah. Mula hari ni video kami akan dimasukkan di dalam YouTube. Kerana kami akan borak-borak. Aku laut tak buat lagi. Macam tak bercakap kan? Badu. Jangan Jaga. Makan free kan. Badu mestilah hari Makan ni sponsor. modal tak ada dah. Modal tak keluar. Ini kosong lah. Kosong lah. Bukan budi lah. Padu tu. Kau tak makan sup lagi ni? Tapi hari ni macam berminyak sikit lah, konsep sikit lah. Tapi asal jimat kan, masih dalam konsep lah. Masih dalam konsep lah. Sihat kurang sikit tapi jimat. Jimat lah. Macam kita lebih fokus pada jimat. Ya, betul. Tapi merah betul lah sambal dia. Nampak merah tu sambal dia. Pedas tak? Tak pedas. Boleh tahan tak? Sedap. Tu rasa. Ni makan ni nak kena keluar lebih ni. Abang nak iruk boleh bang? Sup ni pakai gusi boleh kunyah tu bang? Ni daging-daging. Abang jangan kunyah tulang pula. Daging-daging. Kan gusi je. Jangan cakap kuat. Apa topik hari ni? Topik hari ni bang. Hari ni kita nak sembang pasal apa ni? Pasal Kata koya. Koya. bukan kuaya. Hari ni kita nak sembang pasal ni lah. Pandangan kau lah. Pandangan kau tentang tugasan yang diarahkan oleh jabatan secara percuma. Patut tak patut? Patut tak patut? Memang tak patut lah. Bukan tak patut apa. Sebagai kita Korang ni adalah sikit penghargaan dan sumbangan. orang macam kita ni kan penghibur untuk orang-orang atas. Tu kalau kan nak cerita pasal ganjaran Abuan tu lupakanlah. Bukanlah nak ganjaran individu, itu salah lah kan. Tapi macam sumbangan macam kata Siapa nama kakak? event lah, bowling ke apa. Yang buat sini. Alina. Terima kasih Lina. Boleh saya makan lah. Tak ada gigi pun boleh gigi. Bang. Masih Kak Lina. Bukanlah nak sumbangan individu. Apa tu memang salah lah. Maksud macam ada buat penghargaan untuk staff lah. Maksud kau macam bila staff-staff buat macam program, contohlah macam bowling ke apa. Bak nasi. Kan? Itu lah. Sponsor kat situ lah. Dah tambah Awak tambah kau makan 3 suap ke tu telan apa? Tak kunyah ah? Tak kunyah? Kau Mat, apa pandangan kau tentang ni, topik kita ni? Topik kita ni patutnya memang kena ada lah. Bersedikit kan. Tapi itulah. Kita punya sumbangan. Nak naikkan lagi semangat. Kau Sekarang ni kita macam semangat dah tak ada. macam kau rasa lah kau rasa dia masih lagi di dalam tugasan ke kerja ke bukan? Dia lebih kepada Sumbangan. Sumbangan untuk jabatan. Yalah kalau nak silap dah kan salah langkah kan. Takut jawab. Nak salahkan seorang-seorang kan takut. Aku dah tambah Nak salahkan seorang-seorang kan takut orang tu terasa tersinggung. Tapi itulah senang Tak, kita sebab kau lah. Kau lah penyebab dia. Sebab macam kita janji lain. Janji program kibar-kibar bendera. Kan? Oh, tugasan yang awal diberi adalah tugasan jadi lain. macam sebab
Patutnya dah ada orang lain kan cover choir. Lepas tu orang tu tak nak buat, kita kena cover kan. Jadi macam plan lain dapat lain macam lepas tu Lepas tu ya. lain. Ada orang lain, ada dana khas lah kan. Macam ni cari iri je. Tadi sebab apa? Tak pasti. Cakap kan salah cakap dosa pula kan. Cakap tak pasti je. Saya dah tambah. Saya Adnan dah tambah. Jadi diringkaskan lah secara ringkas Secara ringkasnya, kau rasa ketua choir datang. Ketua choir datang. Ketua choir. Langit penuh membiru. Langit. Kau rasa macam tu lah. Kau punya pandangan pula? Amit dah dengar dah, Syah dah dengar. Pandangan apa? Kau banyak keluar pandangan dia eh? Ha. Oh, yang kau eh? Oh, kau ke? Apa Dia Tin? pandangan terbaik sebenarnya kan. Kau nyanyi, aku pandang. Daripada atas. Tadi semua pandangan kita dengar kan. Abang Sudi sebagai seorang imam. Bang, bagi sikit pandangan bang sebagai Abang memandang kat depan, nampak kat depan. Korang Belakang tak nampak sebab tak ada mati. Teruskan. So sekarang ni, boleh ya? Teruskan lah. Untuk endo je. Endo memang kena ada watt tu je. Watt tu kalau nak emit kena ada surat tu. Bukan. Yang lain isi. Bukan. Bukan, itu admit. Dia Tak ada surat Syah hantar. tak ada dia. Kan, hantar. Kata lambat, mungkin dalam pukul 7 nanti ada dia masuk. Siapa nak simpan sampai pukul 7 borang tu? Dia letak je, hantar je borang dekat Watt. Nanti dia orang tu dia ambil kat Watt borang tu. Tu register. Tai, Sudin sama nasi. Tapi maknanya kan, Ni satu lagi bang. Siapa nak? kau rasa lah, anda katalah jabatan bagi benefit untuk siapa yang sanggup, jabatan bagi kelebihan. Kau rasa berebut tak orang nak? Berebut. Oh. Jabatan kena pandang-pandang yang tu. Faham tak? Jadi orang yang selalu buat free tak akan dapat terlepas peluang ni. Sebab contoh lah, kita sebenarnya kan, kalau ikut kan banyak Dia sedut. Sedut ingat. Aduh, Nan ni. kita kan ikut banyak program yang ada jabatan gunakan staff. Tapi bagi apa kasih untuk staff itu macam tu lah. Appreciate sebab Appreciate ni untuk dia nak appreciate macam benda betul tak? macam tu tu. Macam benda dia boleh appreciate. Kau tak tambah dah? Dah. Di samping staff kita dapat bakat daripada staff kan. Sambil tu dapat lah manis-manis kan. Macam Abang Sudin dia suka manis-manis. Betul. Abang sini orang tak nak makan. Nampak. Mana Nampak. manis tu. Abang tu Alamak satu. Susu. Yalah, cakap. Banyak makan. Abang ambil kan? Ambil bang. Penghargaan dah ramai yang dapat sepatutnya. Ramai yang tak dapat macam tu. Mana-mana kalau macam dekat tempat kita ni, dia bukan tu lah. Dia memang daripada macam-macam benda, sukan, persatuan ke apa kan. Bila free, susah orang nak letak tangan. Tapi bila berbayar, dapat itu, dapat ini, dapat baju ke apa kan, susun geng-geng dia. Itu aku cakap, jujur lah itu. Tapi Ada lagi boleh ni. betul. Tiup ni. Muka yang sama je kan. Dan nak bila yang free tu ramai yang support, yang dapat nama orang lain bos dia. Orang atas jabatan dapat nama. Itu adalah fakta kebenaran. Ya, jadi kita staff, kita tak nak nama pun kan. Kita tak kejar nama. Betul. Kan. Kita cuma kejar manis-manis lah, betul tak? Tapi kalau rasa betul-betul tak puas hati, tunggu podcast kita lah. Siapa invitation? Cik Fri. Jangan je ni Cik Faizal lah. Cik Faizal dah biasa free. Betul lah, macam dia Aku takut. Aku dah Cik Faizal yang podcast kau ni. aku ada satu cerita, member keluar cerita. Itu je. Dia macam servis lah. Contoh macam member aku ni, dia pandai edit video lah. Okay. Lebih ada dia edit video lah.
Dia sekali tu dia buatlah secara percuma macam edit. Contoh macam video Kalau dia tolong, program, ah. program macam maju makan-makan. Dia edit lah video tu. Memang cantik. Cantik semua komplit lah. And then Guna AI. untuk jabatan dia, And then Merdeka. tak ada apa. And then dia edit lah video tu. Cantik lah, nice, semua angle semua cantik kan. Lepas tu ada orang recommend dia. Yang tak cantiknya recommend tu daripada jabatan lain. Dia buat lah, dia buat. Terima kasih dapat. Pada aku itu sepatutnya yang tak wajar Nampak lah. betul lah, Sebab benda tu nampak. bakat kan, bakat apa orang kata Ni kata pangkat apa? bakap masa masa orang paling kau patut hormati. Fikir. staff lah, staff staff nurse. Jadi macam benda tu masa untuk edit satu video tu kau pun edit kan, kau tahu kan berapa lama untuk satu Penat. video. Penat kan. Itu boleh ringkas tu. Macam kurang-kurang bagilah apa penghargaan lah untuk Betul. dia Betul. sikit. Sama macam sini pun dah ada keluarga kan. Hari-hari di bawah langit berbiru mendung api. Kau macam Syah ni ah. Bini peluk kat belakang borak bang, ini saya ni. Tapi Syah dia tak fokus sebab apa? Hafal. Apa lagi? Boleh Syah, kau tengok. Dia cerita dengan apa anak dia apa? Ayah pergi pukul. Ayah tak wani, ayah tak ini. Sembang kat video apa? Di bawah langit biru. Di bawah langit biru. Tapi Tak muka. Tak muka. tapi gempak kan. Yang masa kita WhatsApp malam tu. Syah tunjuk arrow depan anak. Bukan anak dia main phone mula, anak dia hantar jitik. Lepas tu ni Ahmad ni main phone. Okey, ada marah anak dia. Kamu nak, kita dah mula, kita teruskan. Dia dapat macam hero tu. Ya, kita Papaku seorang yang hero. Dia dah gempak. Telefon anak aku hantar kat aku. Hari Sabtu tu dia ngambil banyak tegur aku kot. Nan serius lah. Tegur, ambil dah semangat lah. Aku tu kata lepas nyanyi lagu tu Gani nak belanja. Ya ke Gani? Gani? Wow, bahagian. Oh ya. Ina sedap tusuk tulang. Oh dia siap pasal Gani. gigi kau tu kau tunjuk kat kamera. Kani belanja. Kani belanja. Dah habis koya ni. Berjaya. Kemon lah. Kau jangan bagi harapan. Jangan bagi harapan yang tak pasti lagi. Aku nak bagi harapan. Aku dah dekat lah. Lepas ni apa nak jadi. Memang aku takkan jual apa-apa dah. Walaupun perkataan sekali ni je. Syah pernah kata kat aku apa? Hari pasal Makannya manis-manis puasa. kita kena menari Hindustan. Tahu dia lah. Kita menari Hindustan. Kak Isha kata apa? Aku benda-benda ni memang aku takkan join. Dia sekarang terperuk dalam choir. Memang tak boleh percaya. Kali ni je. Tapi betul lah. Alah kali ni je. Aku perkataan kali ni je lepas ni memang. Aku setuju kat macam Syah kan. Ni benda serius kan. Macam hari tu lah, kita kumpul nama 20 orang betul. 20 orang. Aku rasa semangat lah 20 orang tu kan. Macam ni beberapa kerat je yang aku dengar join. Jadi pada aku macam tak best lah, tak gentle lah. Sebab aku nak jumpa ni, budak-budak ni, dia nak rembat dia orang ni. Geran tak ada dah. Karen nak kata nak ribat dia orang kan. Karen sampai buat kan. Kau tahu tak? Aku kena join choir. Duduk. Aku masuk sini banyak kalau ikut kan. Lepas aku masuk sini kan. Macam-macam benda tu aku dah buat, menari, persembahan, banyak benda aku kena tipu aku rasa. Kan, so, salah satu menari daripada awal aku masuk duluan. Aku tengok dia training dia asalnya. Lepas tu tak cukup orang. Reh, tolong Reh backup. Aku backup lah, kononnya backup nak untuk dia training, aku support lah untuk dia training. Lepas tu ujung bila ni kan. Ni kalau kawan sakit semua nak buang. Okay, macam tu. Aku ganti Haziq lah. Kan, aku ganti Haziq katanya kan. Aku pun semangat kan. Tolong training, ganti Haziq. Bila Haziq datang aku cakap tak join. Tak balik kat sini. Kan, benda ganti Haziq. Lepas tu aku cakap, ni Haziq dah datang. Biar Haziq lah. Menari aku tak payah. Ujung-ujung kata apa Syah? Reh tak boleh Reh, kena nari tak? Dah satu Syah. Yang kedua, raya. Raya ni aku memang sakit hati juga ah. Persembahan, kita buat persembahan. Tinggal apa? Ada lah. Dia bilang tu.
Itu lah anak lah lagi duduk lah apa lah. Kali ni je Syah. Tak ada je lah. Kali ni je Syah. Kali ni je. Zul pun masuk. Persembah Raya. Apa Sudin masuk? Janji 7 Memang tahu orang nampak abang. Kau faham kan? Aku memang sakit hati macam tu kan. Kalau ujung-ujung kan. Aku nak tarik diri sebenarnya. Tiba-tiba ada satu ayat kan. Tak apa Rik, kau pergi Rik. Biar aku buat seorang-seorang. Aku macam kesian pula. Aku cakap, tak apalah, aku buat lah. Dengan apa pun tak ada. Aku cakap, Itu lah minit sangat. Itulah minit sangat. the latest one. Kita akan buat persembahan. Pegang-pegang bendera, pakai baju apa? Baju budaya kan, baju kebudayaan apa. Okay, on. Baju nanti baju kau nak bagi quotation Jumaat petang trending. Jumaat petang tu. Oi, kumpul semua. Tapi itulah aku tak boleh nak Lalas. salahkan siapa. Aku salahkan orang yang menyampaikan ada kan. Lalas apa Tak, yang bertanggungjawab orang yang menyampaikan tu patut bertanggungjawab kan. Yang dia ambil nama. Aku panggil tahu tugasan lain. Dia bagi tahu apa tau? Kibar bendera. Kibar bendera Syah. Yalah, tapi yang Aku aku dah kena bertanggungjawab lah. Aku cakap kau semangat nak kibar bendera. Aku dah plan. Aku dia panggil. Kan lorong tengah tu. Kibar bendera daripada lorong tengah tu berlari turun. Mana Zafar Dicingan dan silang. Kita dah deal baik dah. Asal aku kena sampai silang pula. Aku kena sampai dia gebut. Perancang kan? Ini Dia gebut. nak 20 orang. Ujung-ujung sampai kena choir. Ni kumar. Gamam kena choir. Dan kata tak buka mulut. Kumar kena. Lepas tu yang terbaru. Ada pula yang jaga boot. Lagilah panas kan. Aku rasa Lagilah panas. Lala 3 choir kau percaya cakap Banyak aku 3 orang orang je besok. Banyak. Ini cerita realiti tak payah kat. Ini lah yang berlaku sekarang ni. Kena kencing banyak tu. Dia kencing tu hal. Tapi Jadi sebab aku apa kita cakap yang aku tak nak berulang lah. yang raya tu kenapa kau marah sangat? Yang raya tu. Okey, raya kita team record kita team record. Okey, tapi yang lain minit tu. Siapa yang lain minit tu? Dia sebut nama. Benda boleh sebut nama tu. Lain minit maksudnya apa? Yang minit cancel. Dia tak cancel. Tak ada lambat lah apalah semua. Lambat. Ambil Ambil lah. Ambil. Ambil lah. Ambil Dia lah Kau pun sama juga. Tahu tak wujud dia. Tapi dia masuk tu. Dia masuk lah. Ya. Masuk lah. Video tu lambat lah. Tepuk tangan lah. Okey. Dia masuk juga. Dia lah kencing. Lelah kencing kan. Tu lah cakap Yang tak boleh tak tahan apa? Imam. Nanti orang masjid tengok. Apa orang maju tengok. Tak boleh ni. Betul ke orang masjid tengok tepuk tangan pun marah betul tak? Macam mana orang masjid? Orang masjid marah tak kalau tepuk tangan? Kalau duduk Rasa berdosa ke tepuk tangan? Tak boleh kan. Allah. Itulah apa dia datang. Pandangan Imam Masjid. Okey. Itu lah realiti. Kau kecewa banyak kat situ lah. Kecewa banyak. Yang ni yang terbaru lah. Tapi itu kecewa berapa? 3. 3. Okey, yang happy banyak. Dia dalam kau punya setiap tempat yang kau rasa kecewa, dia disaluti dengan bowling lah, dapat saluti nombor dengan kebahagiaan. Tak bowling tu Tak. macam bowling tu aku dapat nombor 1 betul lah. Tapi aku tak bahagia pun. Apa, Sebab benda tu biasa pada aku. Bowling tu biasalah. Nombor 1 tu biasa lah. Biasa. Kan? Cuma macam mula tu aku rasa macam ada cabaran lah aku masuk sini kan. Tak ada tu. Aku macam tak apa lah. Jadi itu biasa lah. Apa yang aku seronok sini macam ni lah, makan jimat dan sihat. Sebab aku kat sini aku dapat jalani kehidupan sihat. Dah umur sihat. Macam tu lah. Tapi kalau benda-benda lain tu biasa je pada aku. Macam bowling tu yang ada tim hujung tu bukan lawan aku lah belaki. Boleh lagi kau pergi lah. Pergilah kamu Syah. Masuklah Syah kali ni Syah. Nanti masuk lah sebab kita Nanti datang. kita buat satu team. Kita buat jabatan. Okey bang, baik bang. Baik bang. Dia ni jabatan pun join lah. Taklah buk. Perkataan kali ni memang aku fobia. Itu macam program sama. Tarikh tu kena tepat lah. Tarikh tu kena betul-betul lah tarikh tu. Itu biar AJK bincang lah. Dia ada AJK kot. Dia AJK fikir lah.
Asyik kau orang AJK dia. Aku join je. Kau orang AJK kan. Aku dah keluar tak bayar member. Tak bayar Ali. Duit kalian tak bayar. Kalau aku dah. Duit kalian tak bayar. Susah lagi 3 AJK. Aku join je lah. Oh, kau adik kan Boring tu dah buat. Dia dah buat. Program ni dia orang dah tahu dah. Atur cara. Buang Pulang lah. Ni buang lah. Ya. Nak basuh minyak tu. Kan? Video ni padam yang ni. Yang ni cut. Orang peti. Ya, ulang balik. Ni lagi aku cuci. Ulang cover balik. Lagi aku cuci, aku simpan. Buang lah. Kau boleh. Lagi aku cuci, aku simpan. Aku kat yang ni bagi nampak. Kau kata. Kau cuci? Kau cakap. Kau cakap ah. Ni okey kau cakap. Ni aku cuci nanti aku simpan cakap kau. Yang ni aku cuci tu aku simpan lah. Okey lah, cuci lah. Tu aku simpan. Buang lah. Dia pakai buang kot benda ni. Benda ni bukan boleh simpan lama. Tapi kau punya bodoh. Ha? Kau bukan kau punya. Alah besok dapat baru. Sama setiap kali jamuan mesti ada baru punya. Buang lah. Mate. Pendapat kau, mate? Pendapat apa lagi? Kan tadi dah jawab dah. Tapi apapun kita terima kasih lah pada Kak Ipa. Kak Ipa Geril. Dapat Lina. Azlina. Azlina. Kita Kak Ina. dia kan lauk apa sup apa? Sup tulang. Sup tulang. Sup tulang telur dengan sambal. telur sambal. Semua tambah. Semua tambah. Semua habis. See on YouTube. Tapi betul ke nak masuk YouTube video ni? Tak ada lah. Macam ni banyak salah cakap. Kita tengok aku check balik nanti. Yang macam kita cakap apa ni. Takut kita salah Tak, cakap. tak bukan. Memang patut pun kita cakap dia orang tahu. Hari ke-9 saya cakap. Hari ke-9 Hari ke-9 Settle.